Perjumpaan kita pada hari ini, kita datang daripada dua buah parti, iaitu Bersatu dengan PAS. Tetapi kita bukan datang di sini kerana parti kita, tetapi kerana kita kedua-dua parti berpendapat bahawa orang Melayu mempunyai masalah. Tetapi negara kita ini tidak benar kita bercakap berkenaan dengan orang Melayu. Bermakna bahawa negara kita ini suka supaya orang Melayu tak dapat selesaikan masalah mereka. Ini yang menjadi masalah. Tetapi kerana kesedaran ini, kita terpaksa tumpu kepada masalah yang dihadapi oleh orang Melayu. Dan kita sudah bersetuju bahawa kita akan utarakan ataupun tekankan tentang masalah orang Melayu. Bukan masalah parti itu, parti ini, tak ada. Cuma masalah orang Melayu, dan masalah orang Melayu ini melibatkan semua orang Melayu. Bukan saja parti itu ke parti ini, tapi semua orang Melayu. Jadi kita berpendapat bahawa ramai orang Melayu sekarang ni merasa tidak senang hati dengan diri mereka, dengan apa yang sedang berlaku dalam negara. Dan mereka memerlukan pejuang untuk menghadapi masalah mereka. Waktu ini mereka belum dapat pejuang yang khusus. Tetapi sekarang ini kita tak peduli tentang masalah-masalah lain, tetapi kita cuma nak tumpu kepada satu perjuangan saja, iaitu perjuangan menyelamatkan orang Melayu. Dan kita tahu ada banyak masalah yang dihadapi oleh orang Melayu cuma boleh diatasi kalau kerajaan ini dikuasai oleh orang Melayu. Sebab itu perjuangan kita ialah untuk mencari jalan supaya kita berkuasa semula, supaya kita dapat menangani masalah-masalah yang dihadapi oleh orang Melayu. Dan kita bersetuju dengan kita mengadakan satu gerakan tidak rasmi yang kita panggil sebagai payung besar, supaya semua orang Melayu boleh ada dalam satu kumpulan. Kalau ada banyak orang buat kumpulan Bersatu Melayu, kalau banyak orang buat, dia tak jadi satu. Dia jadi 3-4, dia memecah belah. Dan kita tahu kalau kita berpecah, kita akan gagal. Kita tidak boleh dapat kemenangan. Kita cuma boleh dapat balik kuasa kalau kita menang. Dan kita boleh menang hanya kalau ada satu saja gerakan penyatuan orang Melayu. Dan kita berharap dan kita dapati ramai yang sudah pun menyatakan pendirian mereka, iaitu mereka percaya dengan usaha kita, dan kita yakin kita akan dapat satukan orang Melayu dengan tujuan untuk menyelamatkan orang Melayu. Demikian, terima kasih.